Inilah dia meal killer yang ada dekat sini. Chicken tenders, burger zinger, chicken chop. Tekstur dia rangup. Rasanya boleh gantikan dengan brand yang boycott. Siapa sangka ada satu kedai fast food yang menyediakan pelbagai hidangan makanan yang best-best. Yang pastinya ianya milik 100% Bumi Putra. Hello guys, selamat datang ke The Apple Fried Chicken, Kelebang Ipoh. Lokasi tempat ni dekat 8 Persiaran Kelebang Putra, 31200 Ipoh Perak. Landmark berdekatan dengan McDonald Kelebang Putra. Jom kita tengok menu apa yang best kat dalam ni. Let's go. Apa menu special yang ada kat sini bang? Okay, kita ada chicken tenders. Chicken tenders kita ada regular dan juga habanero. Untuk kita punya best menu juga, bukan chicken tenders je tau. Kita ada chicken chop, kita ada zinger burger. Sekarang ni promosi untuk semua pekerja kilang dan juga student dah tahu bang. Hanya 5% off. Sekarang ni kalau abang tak cukup fries, tak cukup air ni saya bagi ni. Abang hanya QR kedua-dua ni, abang akan dapat fresh and free air secara percuma. Chicken tenders, dan ini antara best seller dekat sini. Ayam yang disalut dengan tepung yang berempah, cukup rasa. Di luar dia memang rangut, bahagian dalam pula memang lembut dan berjus. Setiap set ni akan dapat 2 jenis sos, satu sos cheese dan satu lagi garlic chicken tenders. Yang ni pula habanero, rasa dia pedas-pedas manja. Cheesy twister combo. Korang akan dapat twister, fries, air. Ada 3 pilihan air, tropicana, lemon dan coklat. Untuk harga set ni RM15.90. Tortilla wrap yang sangat lembut, bukan roti burger yang biasa-biasa tau. Dekat di dalam dia ada campur dengan ayam goreng yang disalut dengan sos. Yang ni memang terangkat. Cheesy wedges, ini salah satu snack yang ringan tapi mengenyangkan. Sos keju yang cair disiram ke atas wedges ni, rasa dia berkrim dan ada rasa keju yang kuat. Chicken rice combo, yang ni set B. Kalau makan panas-panas memang naik selera weh. Gabungan rasa mentega dan susu membuatkan nasi butter ni ada karakternya yang tersendiri. Dia kata nasi butter ni nampak je simple tapi padu. Chicken chop, yang ini antara best seller dekat sini. Untuk chicken chop ni makan seorang memang puas. Dekat bahagian luar dia sangat rangup, dalamnya pula lembut dan berjuicy. Burger combo set A, dalam dia ni ada ayam crispy yang tebal, roti dia lembut. Macam biasa ada campuran sayur segar. Hal ni kalau makan seorang confirm kenyang. Chicken set combo, yang ni aku ambil set B. Tekstur dia rangup, rasanya dah boleh gantikan dengan yang brand yang boycott tu. Nak rasakan yang kelainan, korang kena cuba dengan garlic sauce. Kedai ni dibuka setiap hari dari 12 tengah hari hingga 10 malam. Jadi jemput datang semua.